Ni halal tak ni? Halal yang Thailand. Okey, dek. Okey, dia ada 4 jenis eh. Ya betul, kita ada 4 jenis. Okey, sekarang ni apa nak B-boy Famala satu Boleh. dengan B-boy FF. Boleh, semua okey lah. Ambil lah. Terima kasih. Boleh, try. Ya. Kain punya so dimasak. Kau tak makan cuka? Tak ada lah. Dia bau cuka kuat tau. Tak Dia ada. macam bau cuka kuat. Tak ada. Kuat gila. Buka-buka dia. Kalau abang dia tengok. dah sampai dia dekat hidung. Itu namanya dia punya roasted tu bang. Pandai kau Kalau buka-buka tu dekat hidung. Sakit hidung. Betul bang. Saya berani cakap saya 100% tak pakai cuka pun. Dan makanan ni tak ada satu setitik cuka pun saya letak. Dia punya buka-buka tu dia turun tangan dekat hidung. Itu namanya aroma. Oh, jom kau gila menyengat dekat hidung kau. Ni sos ni kau buka hidung menyengat dah. Masuk. Sebab aroma dia tu. Oh, kau belum cium tau, kau buka ni. Kau buka sos ni menyengat. Ya. Kau nak makan sos dia ni, kau kena kacau tau. Sampai dia punya bau aroma menyengat tu hilang. Ini kalau kau buka-buka dia sampai kat hidung kau menyucuk. Abang ni RM10,000 habis. Saya dapat sos ni.